Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladhi fatara as-samawati wal ardi biqudratihi wa dabara al-umura bihikmatihi wa ma khalaqal jin wal ins illa liibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis, uh, yang dihormati penerasumber yang diraihkan para peserta International Conference on Dayak Studies yang berusaha setia selaku penganjur seminar STI Darul Hikmah Aceh Barat. Hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, kita terutamanya daripada bumi Malaysia sama-sama berdoa agar saudara-saudara kita di bumi Aceh, di bumi Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam berhadapan dengan ujian yang mendatang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan, menggantikannya dengan yang lebih baik dan memberi ganjaran pahala buat kalian di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini kita akan berkongsi pengalaman dan berkongsi maklumat di bawah tajuk Pendidikan Insani Mengukuh Peradaban Era Digital dan AI, sejajar dengan tema ataupun kata kunci yang penting bagi seminar kita pada pagi ini. Untuk itu, sekejap ya. Untuk itu, kita akan berbincang aliran perbincangannya. Yang pertama itu kita akan membicarakan tentang pesan pengabaian pendidikan insani terhadap peradaban manusia. Kemudian kita akan membicarakan tentang cabaran yang dibawa oleh perubahan dunia masa kini. Yang ketiganya, keperluan pendidikan insani bagi mengurus cabaran perubahan dunia. Dan yang keempat, kita akan cuba mengemukakan suatu fungsi model pendidikan insani dalam mengukuhi peradaban era digital dan artificial intelligence. Oleh itu, izinkan saya memulakan perkongsian kita ini dengan menjelaskan beberapa parafrasa, beberapa perkataan yang mendasari tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu yang pertamanya pendidikan yang sering disebut sebagai pelihara, ajaran, latihan, manakala yang dimaksudkan dengan pendidikan insani secara umumnya, sebelum kita masuk kepada secara khususnya, secara umumnya ia adalah merupakan suatu bentuk penghasilan pengetahuan dan kemahiran yang kaya dengan sifat kemanusiaan, manakala peradaban pula itu ditakrifkan, didefinisikan sebagai suatu keadaan dan tingkat kemajuan kehidupan jasmani dan rohani bagi sesuatu bangsa maupun sesuatu masyarakat. Manakala era digital dan artificial intelligence ini adalah bukan suatu ekosistem teknologi yang bergantung kepada data digital dan kuasa pengkomputeran. Begitulah secara ringkasnya makna-makna yang dapat kita berikan bagi kata kunci yang mendasari bagi tajuk perbincangan kita pada pagi. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan sekalian untuk merenung kepada beberapa keping gambar di dalam slide ini dan minta supaya berfikir gambar-gambar ini berkaitan tentang apa dan berceritakan tentang apa. Siapa boleh beritahu itu? Ini gambar apa ini? Tembok Cina. Ya, betul. Tembok besar China, negara bro. China. Ya, yang dibina lebih kurang 2000 tahun dahulu
yang panjangnya sekitar 21,196 kilometer dan ia menjadi benteng pertahanan negara China dari serangan bangsa Mongolia atau Manchuria. Dan seperti mana kita tahu, ia juga merupakan suatu pelambangan, suatu peninggalan sejarah kehebatan peradaban China. Mereka terkenal dengan sejarah awal pembuatan kertas, pembuatan porselin dan bahan ledakan. Mereka juga cemerlang di bidang perubatan yang berkonsepkan yin dan yang. Mereka juga terkedepan di bidang pendidikan dan pentadbiran dengan menghasilkan ramai sarjana, dengan mewujudkan sistem peperiksaan dan memperkenalkan grade perjawatan. Itulah kehebatan negara China yang kita boleh lihat saki-bakinya, sejarahnya pada tembok besar negara China. Ini bagaimana pula dengan gambar ini? Barangkali ke mana merujuk gambar-gambar ini? Kalau kita melihat kepada gambar ini, ia merujuk kepada sejarah kegemilangan peradaban Greek atau peradaban Yunan. Ya, peradaban Yunani. Lebih daripada 2000 tahun dahulu, dan ia merupakan sebuah tamadun yang menguasai hampir sebahagian besar dunia sehingga Mesopotamia, Mesir, Asia dan India ketika ia berada di bawah rajanya yang bernama Alexander the Great ataupun Alexander III of Macedon yang lahir pada 356 sebelum Masihi dan meninggal pada 323 sebelum Masihi. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemajuan peradaban Greek ataupun kemajuan peradaban Yunani ini sering menarik perhatian para penyelidik untuk menyelongkar bagaimana budaya kehidupan mereka. Antaranya ialah Robert M. Hutchins. Beliau adalah merupakan bekas presiden dan Chancellor University Chicago. Dan gambarnya itu, tuan-tuan dan puan sekalian, menjadi cover bagi Time Magazine bulan November isu 21 pada tahun 1949. Sudah lama. Dan beliau cukup terkenal dengan perkataannya, "It must be remembered that the purpose of education is not to fill the minds of students with fact. It is to teach them to think." Jadi, berbalik kepada peradaban bangsa Greek ini, Robert M. Hutchins menyatakan bahawa di Athens, pendidikan bukanlah satu kegiatan yang terbatas pada masa tertentu, di tempat tertentu atau pada peringkat umur tertentu. Pendidikan merupakan matlamat utama masyarakat. Kota raya mendidik manusia dan manusia di Athens dididik oleh budaya. Jadi, kalau kita perhatikan, kedua-dua peradaban ini cukup hebat. Peradaban di negara China dengan peradaban di Greek ataupun di Yunani itu cukup hebat. Sehingga kan kalau kita perhatikan penyelidik ataupun peneliti seperti Robert M. Hutchins ini menceritakan bagaimana pendidikan di Athens ketika itu berbanding pada tempat yang lain adalah merupakan suatu perkara yang luar daripada kebiasaan. Daripada umurnya yang serendah-rendah sampai kepada yang umurnya setinggi-tinggi, tanpa mengenal lapisan bangsa, tanpa lapisan kasta, mereka semua terlibat dengan pendidikan dan kemajuan. Begitulah hebatnya peradaban dua sejarah ini. Kita berbalik ataupun kembali kepada gambar tembok besar negara China yang berjaya menghalang serangan bangsa Mongolia ataupun Manchuria ini sejak sekian lama. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam keadaan kita menyatakan bahawa tembok besar negara China ini merupakan suatu kubu, merupakan suatu pertahanan yang cukup kuat untuk mengelak daripada serangan Mongolia, tapi pada tahun 1644, Mongolia berjaya memasuki tembok besar dan menyerang negara China. Persoalannya, mengapa? Persoalannya, bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mongolia berjaya menyerang negara China disebabkan kerana terdapatnya segelintir tentera China yang berkawal di tembok besar tersebut
sanggup menjual kesetiaan dengan habuan dunia, sanggup mengambil rasuah dari Mongol untuk membuka pintu tembok besar, dan akhirnya kekebalan tembok besar itu runtuh akibat pengkhianatan orang yang mengawalnya. Justru peradaban ini runtuh akibat daripada nilai kemanusiaan, nilai insani, iaitu amanah, tanggungjawab dan cinta negara itu tergadai. Dan kalau kita melihat pada peradaban Greek pula, ia juga merupakan suatu peradaban yang akhirnya tumbang, yang akhirnya lenyap akibat hanyut dalam ketinggian ilmu dan lemas dalam lautan kemajuan kerana meminggirkan nilai kemanusiaan dan memisahkan agama dari kehidupan. Dengan kata lain, peradaban mereka ini tidak berasaskan nilai kemanusiaan. Dan ini dibuktikan oleh ucapan Demosthenes. Demosthenes menyatakan bahawa dia adalah merupakan filosof Greek. Kami mempunyai institusi pelacuran kelas tinggi untuk keseronokan, undi untuk kesihatan harian tubuh badan, dan isteri untuk melahirkan zuriat halal dan untuk menjadi penjaga rumah yang dipercayai. Para peserta konferens, bagaimana mungkin mereka yang berada di kemuncak keilmuan, mereka yang berada di kemuncak kewarasan, tiba-tiba mengagungkan pelacuran, menjatuhkan derajat wanita seumpama barang yang boleh dipermainkan dan merendahkan martabat isteri sebagai kilang yang melahirkan anak dan penjaga rumah semata-mata. Maka kerana itu tidak heranlah Will Durant, kalau kita perhatikan gambar di sebelah kanan saudara sekalian, itu adalah merupakan ahli sejarah dan falsafah Amerika, Will Durant, yang telah menghasilkan 11 jilid buku The Story of Civilization yang menceritakan tentang sejarah tamadun timur dan barat. Beliau berpandangan generasi Athens pada ketika itu bukanlah merupakan contoh generasi berakhlak atau moral terbaik. Dalam keadaan kita menyatakan bahawa Greek ataupun Yunani ini adalah merupakan suatu peradaban yang cukup hebat, yang cukup luar biasa, tetapi peradaban mereka runtuh, rosak daripada dalam. Kini kita berada dalam satu era kemajuan teknologi yang sangat hebat. Perubahan yang sangat drastik yang bermula dengan era revolusi industri 4.0. Dan dalam hal inilah pengasas dan pengerusi eksekutif World Economic Forum iaitu Klaus Schwab menerusi bukunya The Fourth Industrial Revolution telah menjelaskan bahawa the Fourth Industrial Revolution will affect the very essence of human experience. Jadi, sedar atau tidak sedar, kita sekarang berada dalam era digital dan artificial intelligence. Yang secara mudahnya kita katakan bahawa era digital ini merupakan suatu fasa perkembangan tamadun manusia yang bercirikan penggunaan teknologi digital secara meluas, khususnya teknologi komputer, internet, perhati pintar dan sebagainya, sehingga maklumat itu ditukarkan kepada bentuk digital dan kemudiannya disebarkan dengan pantas merentasi sempadan geografi. Manakala artificial intelligence ini pula adalah merupakan suatu cabang sains komputer yang membangunkan sistem yang mampu meniru keupayaan kognitif manusia dari segi belajarnya, dari segi berfikirnya, dari segi membuat penaklukannya, dari segi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Justru daripada sini apa yang kita katakan bahawa era digital dan artificial intelligence ini, ia bukan hanya sekadar membawa perubahan teknologi, malah dia turut membawa transformasi budaya, transformasi ekonomi dan pendidikan, serta membawa perubahan cara manusia berfikir, berinteraksi, serta membuat keputusan. Pendek kata, era digital dan artificial intelligence telah mengubah lanskip kehidupan dan telah merombak latar pembelajaran.
Dan perubahan ini penuh dengan cabaran yang perlu kita tangani. Jadi bagi memahami perubahan kehidupan manusia sebelum era digital dan artificial intelligence dan semasa era digital dan artificial intelligence, saya ulang kembali ya, bagi memahami perubahan kehidupan manusia sebelum era digital artificial intelligence dan semasa era digital artificial intelligence, saya ingin mengkongsikan dengan saudara dan saudari sekalian satu klip video yang memaparkan kehidupan seorang yang bernama Nate Robinson yang berada dalam dua zaman teknologi. Satu era sebelum digital artificial intelligence dan satu lagi pada era semasa digital dan artificial intelligence. Dan kita akan melihat dari pagi bagaimana kedua-dua Nate yang berada dalam dua era yang berbeza ini, dia bersiap di rumah untuk ke pejabat. Kita akan lihat Nate era sebelum digital artificial intelligence keluar dahulu. Kemudian barulah Nate pada era digital artificial intelligence ini keluar kemudian. Dan kemudian kita akan tengok mereka ke pejabat, mereka makan tengah hari, mereka bermesyuarat, mereka balik rumah dan membaca bersama anak-anak mereka. Jadi saya kongsikan dulu, kita lihat ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapati kehidupan Nate era digital artificial intelligence itu bergerak terlalu pantas berbanding Nate sebelum era digital artificial intelligence. Dan kehidupan beliau banyak dipengaruhi oleh teknologi seperti secure facial logging, voice assistant,
wireless docking, wireless charging, wireless data transfer, cloud-based service, real sense technology dan sebagainya. Jadi kita melihat bagaimana teknologi era digital artificial ini membawa kemajuan, tetapi pada waktu yang sama dia membawa cabaran yang sangat menggugat peradaban manusia. Di sana terdapat banyak kajian-kajian sama ada di luar negara maupun di Indonesia maupun di Malaysia yang menunjukkan bahawa era digital dan artificial intelligence ini sangat menggugat peradaban manusia. Sebenarnya kalau ada kesempatan masa, saya ingin berkongsi satu kajian yang dilakukan di Malaysia oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Tetapi memandangkan waktu yang ada ini, mungkin pada waktu kesempatan yang lain mungkin saya akan berbicara tentang hasil penelitian ini. Saya akan terus kepada ancaman perubahan pesan daripada kedatangan era digital dan artificial intelligence ini. Jadi jelas kepada kita bahawa perubahan ini membawa ancaman krisis nilai kemanusiaan sekurang-kurangnya pada 3 aspek. Yang pertama, hubungan makhluk dengan Tuhan. Kita mungkin lihat orangnya bijak, tapi melupakan Tuhan sehingga apabila berhadapan dengan ujian, mereka tumbas. Yang keduanya, nilai moral, etika dan integriti. Barangkali orangnya berilmu, dapat menguasai suatu bentuk teknologi yang cukup tinggi pada era digital dan artificial intelligence, tetapi hilang integriti dan maruah diri sehingga boleh merosakkan organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, budaya peradaban ilmu dan pemikiran. Orangnya barangkali bertamadun tinggi, tapi rakus dengan dunia sehingga tidak boleh berfikiran waras lalu meruntuhkan bangsa dan negara. Jadi para hadirin sekalian, ancaman perubahan ini boleh menjadi penghalang kepada hasrat peradaban Islam yang sekaligus merupakan peradaban manusiawi yang berusaha untuk membina kemajuan yang tinggi dan seimbang dari aspek kebendaan, pemikiran dan kerohanian, bertunjangkan keilmuan dan keimanan sehingga terbentuk budaya yang memiliki ketinggian nilai, kehalusan budi dan kemuliaan insani yang dicerminkan melalui tradisi merentasi zaman. Jadi kalau kita ingin membicarakan tentang peradaban Islam yang sekaligus merupakan suatu bentuk peradaban manusiawi, ia merupakan suatu perkara yang memerlukan masa yang cukup panjang. Tetapi mungkin kalau ada kesempatan, saya akan menyentuh secara ringkas nanti pada hujung pembentangan nanti. Akibat daripada itu, ramai penyelidik, ramai pemikir, sarjana, peneliti dan sebagainya yang menegaskan betapa pendidikan insani ini diperlukan bagi mengurus cabaran yang mengancam peradaban manusia. Antaranya ialah John Naisbitt. John Naisbitt ini dia merupakan seorang pengarang dan pengkaji tentang future studies, kajian pada masa akan datang, kajian futuristik. Dan buku pertamanya adalah Megatrends, telah dijual sebanyak 14 juta dan diterbitkan di 57 negara. Jadi John Naisbitt di dalam bukunya High Tech, High Touch, beliau telah melahirkan kegusarannya tentang ancaman teknologi, sama ada dari segi digitalnya, sama ada dari segi artificial intelligence-nya, yang boleh menguasai dan membentuk manusia. Dan beliau juga turut menyatakan bahawa manusia telah mencipta tuannya sendiri, sehingga kan beliau berpandangan perkara ini perlu diperbetulkan dan dikawal dengan katanya, the more high technology around us, the more the need for human touch. High tech, high touch. The principle symbolize the need for balance between our physical and spiritual reality. Maka di sinilah kedudukannya, pentingnya pendidikan insani. Kalau begitu, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan insani? Kita boleh katakan bahawa pendidikan insani adalah merupakan suatu proses pendidikan melalui penghasilan pengetahuan dan kemahiran yang maju lagi kalis masa hadapan secara bersepadu, seimbang dan holistik, yang kaya dengan sifat kemanusiaan dan sentuhan keinsanan. Jadi dengan kata lain, saya boleh menyatakan bahawa
apabila kita berbicara tentang pendidikan insani itu, kata kuncinya, keywordnya ada 4. Yang pertama, penghasilan pengetahuan dan kemahiran. Yang keduanya, ia mesti bersifat maju dan futuristik, alias masa depan. Dan yang ketiga, pendidikan itu mesti bersepadu, seimbang dan holistik. Dan yang keempat, mesti ada ciri-ciri sifat kemanusiaan dan sentuhan keinsanan. Maka kerana itu, kita melihat pendidikan insani ini mempunyai model yang terdiri daripada 3 komponen, iaitu terasnya, tonggaknya dan pendekatannya, yang kesemuanya membentuk pendidikan tersebut menjadi seimbang, holistik serta penuh dengan sifat kemanusiaan dan sentuhan keinsanan. Daripada mana model ini datang, tuan-tuan dan puan sekalian? Ianya datang daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita sedia maklum, awal wahyu yang pertamanya adalah daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Saya tidak akan membacakan nasnya bagi menjimatkan masa. Cuma kalau kita perhatikan terjemahannya di situ, kita dapati betapa Islam sangat mementingkan pendidikan, sehingga kan awal-awal wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan perintah tentang solat, puasa ataupun haji, tapi diperintahkan supaya bacalah menjadi sumber kepada pendidikan. Itu satu. Kemudian yang keduanya, kalau kita perhatikan, Iqra itu diikat dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi Iqra, diikat lagi dengan Warabbukal Akram. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut baca sebanyak 2 kali, ajar 2 kali, al-qalam, pena itu sekali, yang mana ia merupakan suatu perlambangan ilmu. Dan yang ketiga, setiap kali Allah menyebut perkara-perkara yang berkaitan dengan taklim, maka diikatkan dengan keimanan. Bacalah diikatkan dengan Tuhan kamu yang mencipta. Bacalah diikat dengan Tuhan kamu yang Maha Pemurah. Begitu juga dengan pena mengajar itu diikat, dialah yang mengajar. Jadi apa yang kita boleh katakan di sini, ya, secara ringkasnya, teras pendidikan insani ini mesti menggabungkan ilmu dan iman. Itu yang pertama yang perlu kita fahami. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengurus peradaban pada era teknologi ataupun digital dan artificial intelligence ini, ilmu itu tidak boleh datang bersendirian. Ia mesti diikat dan digabungkan dengan iman. Itu baru menjadi teras pendidikan insani. Kemudian yang keduanya, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian tadabbur pada beberapa ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran dengan laras bahasa yang berbeza tetapi mempunyai maksud dan kandungan yang sama. Dan ayat yang saya maksudkan ini ialah ayat 129 dalam surah Al-Baqarah, ayat 151 dalam surah Al-Baqarah, ayat 164 dalam surah Ali Imran, dan ayat 2 dalam surah Al-Jumu'ah. Keempat-empat ayat ini membawa mafhum yang sama. Ya? Dan saya memilih untuk dibincangkan tentang ayat 2 dalam surah Al-Jumu'ah. Kalau kita perhatikan, Allah SWT yang berfirman yang maksudnya, dialah Allah yang mengutuskan kepada kaum yang tidak tahu membaca dan menulis seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yang menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan sesungguhnya mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita perhatikan, dibaca oleh mereka-mereka yang berada dalam aliran tasawuf, mereka yang berada dalam aliran pendidikan, mereka yang berada dalam bidang dakwah. Dengan kata lain, keempat-empat ayat ini adalah merupakan ayat yang cukup signifikan dalam Islam. Maka kerana itulah sarjana pendidikan telah menganalisis keempat-empat perkataan yang terdapat dalam keempat-empat ayat ini, sehingga boleh mengkonseptualisasikan bahawa tonggak pendidikan yang holistik, yang seimbang, sewajarnya merangkumi 4 domen ataupun 4 bahagian. Yang pertamanya, pembinaan akidah yang sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayatihi.
Dan ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilin nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, daripada keempat-empat ayat ini menunjukkan bahawa tonggak pendidikan insan ini mesti berasaskan pembentukan sahsiah yang mulia berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkihim, dan ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu li utammima karimal akhlak. Dan yang ketiga, pembinaan pemikiran saintifik. Islam juga mementingkan suatu bentuk pemikiran yang saintifik yang hakikatnya berasaskan kepada Al-Quran dan hadis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimumul kitab. Maksudnya manusia ini hendaklah dididik supaya mempunyai suatu bentuk proses berfikir yang dilakukan mengikut kaedah dan prinsip berasaskan sumber terpercaya dan benar. Dan ini supaya manusia dapat menggunakan akal secara waras, kritis dan sistematik. Dan yang keempat, pembentukan budaya kerja profesional. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hikmah. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir oleh Ar-Razi juga membicarakan bagaimana hikmah ini menunjukkan suatu bentuk budaya profesional, dan ini bersesuaian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'min muhtarif. Muhtarif itu adalah bermaksud profesional, yang tekun, yang mempunyai ciri integriti dan profesional dalam pekerjaan. Dan suatu perkara yang perlu kita sedar, bahawa pendidikan itu bukan hanya sekadar aktiviti pengajaran, bukan hanya sekadar aktiviti pembelajaran, dan bukan hanya sekadar pembangunan kandungan dan penilaian ataupun taksiran, takwim atau takim, dan dia adalah merupakan sesuatu yang merugikan apabila kita sebagai pendidik ataupun sebagai pensyarah, sebagai dosen, menghabiskan masa di dalam bilik kuliahnya 40 minit atau sejam dengan hanya tertumpu kepada proses perpindahan maklumat kepada pelajar. Dan cara sedemikian tidak dapat menghasilkan manusia yang kaya dengan nilai fitrah kemanusiaan. Lantaran itu, kalau kita perhatikan kepada empat-empat ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Jumu'ah, kesemuanya kalau kita renungi turut menjelaskan tentang orientasi ataupun pendekatan pendidikan. Yang mana kalau kita perhatikan, contohnya dalam surah Al-Jumu'ah ini, kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan membacakan dan mengajarkan itu mewakili ta'lim, dan menyucikan itu mewakili tarbiyah ataupun tazkiyah. Lantaran itu kita menyatakan bahawa pendidikan itu hendaklah berorientasikan ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim ialah mengajar dan memberikan ilmu, manakala tarbiyah ialah mendidik, mengasuh dan melatih jiwa serta rohani. Dengan kata lain, pendekatan pendidikan insan ini adalah merupakan suatu bentuk gabungan yang sejajar di antara memberi ilmu dan melatih jiwa. Akal itu perlu dijentik dan dihujah. Hati itu perlu diusap dan diasuh. Serta tingkah laku itu perlu diubah kepada kebaikan. Oleh itu, para hadirin sekalian, di sini dapat kita rumuskan bahawa model pendidikan insani sewajarnya hendaklah berteraskan kepada gabungan ilmu dan iman yang menjadikan manusia itu berpengetahuan dan berkemahiran tinggi serta percaya kepada Tuhan dan hidup berpandukan prinsip keagamaan. Tonggaknya pula terdiri daripada pembinaan akidah sahih, pembentukan sahsiah ataupun akhlak mulia, pembinaan pemikiran saintifik ataupun berasaskan Al-Quran dan Sunnah, serta pembentukan budaya kerja profesional. Jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka ia akan menjadikan pendidikan insan ini berupaya memelihara karamah insaniah, dapat memelihara nilai kemuliaan manusia. Manakala orientasi ataupun pendekatannya pula hendaklah menjajarkan tarbiyah dan taklim secara berfokus pada akal, berfokus pada hati, dan berfokus pada tingkah laku, dan ia perlu berjalan serentak tanpa dipisahkan. Kerana pada sekitar tahun 70-an, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sana terdapat setengah sarjana yang cuba memisahkan taklim dan tarbiyah daripada kementerian, daripada
negara. Dikatakan bahawa memadai wizarah itu hanya tertumpu kepada taklim tanpa diberi tumpuan kepada tarbiyah, dan ia mendapatkan tentangan daripada ramai sarjana Islam, ramai da'i Islam, sehingga sampai sekarang perkara itu tidak boleh dipisahkan. Jadi memandangkan masa, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak dapat berbicara secara panjang, secara detail. Apa yang saya boleh katakan ialah, sebagai penutup, saya ingin menyebutkan bahawa perubahan dan cabaran yang berlaku dalam peradaban manusia pada era digital dan artificial intelligence ini hanya boleh diuruskan secara baik apabila kita mendidik manusia dan masyarakat dengan menggunakan model pendidikan insani yang bersumberkan kalamullah dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta isi kedua-duanya. Apabila kita menyebut Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta isi kedua-duanya, maka sudah pasti Allah lah yang lebih mengetahui apa yang sesuai dengan kehidupan manusia dan peradaban insani. Dan model pendidikan insani ini hanya akan berjaya mengukuhi peradaban manusia jika sasarannya adalah pada akal, hati dan tingkah laku manusia. Oleh itu, sebagai pendidik, sebagai dosen, sebagai pendakwah, sebagai majikan atau apa sahaja peranan kita dalam masyarakat, kita mesti menjentik dan membentuk akal manusia melalui wacana yang syarat dengan hujah bernas serta mantap, juga berusaha untuk mengusap dan mengasuh hati manusia melalui latihan jiwa yang penuh dengan panduan mujahadah, dengan harapan jentikan akal dan usapan hati yang dilakukan ini akan menatijahkan perubahan tingkah laku manusia ke arah kebaikan sehingga menjadi manusia yang beradab, luhur dan bertamadun tinggi. Akhir kata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucapkan terima kasih terutamanya kepada rakan saya iaitu Dr. Tengku Rahmat Saputra yang sudi menjemput saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas komitmen yang diberi oleh para peserta konferens, dan saya melihat ramai juga dosen-dosen daripada Malaysia yang turut berada dalam konferens ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan akhir kata, Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.